Welcome back to End Time Disasters News. If you are new here, please subscribe, like and share. We will also update in quickly. Today's incident happened on December 4, 2025 at Kuala Lumpur, Malaysia. Heavy rain on Thursday evening caused traffic congestion in Kuala Lumpur, particularly around the Kelp shopping mall. Affected areas included Jalan Sentul Pasar in Taman Bahagia, Jalan Batu Bota in Titiwang Central, Jalan Haji Soleh in Sentul, Kampung Cobadat Darren, and Batu 2.5 in Jalan Apple. Several other areas of the city centre were also affected after the Klang River reportedly overflowed its banks, flooding coastal paths and low-lying areas. Thank you for watching till the end. See you in the next video soon. Kesesakan teruk akibat hujan lebat dikesan berlaku di tengah pusat bandaraya Kuala Kesesakan teruk akibat hujan lebat dikesan berlaku di tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur, khususnya di kawasan sekitar KLCC sejak jam 5 petang Khamis sehingga kini. Di Jalan Ampang, kenderaan yang melalui persimpangan lampu isyarat dari arah Bukit Nanas menuju ke arah Jalan Jelatik tidak bergerak sejak jam 6 petang. Keadaan bertambah buruk selepas pertambahan kenderaan yang datang dari arah Jalan P. Ramlee serta dari arah Jalan Yap Kuan Seng. Pada masa sama juga ratusan kenderaan yang keluar dari kawasan tempat letak kereta berbayar